Seorang lelaki warga emas berputih mata selepas kerugian wang simpanan dan caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP miliknya berjumlah hampir RM500,000 akibat terpedaya tawaran kerja sambilan secara dalam talian. Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahya Osman berkata mangsa yang merupakan seorang peniaga berusia 61 tahun tertarik dengan iklan berkenaan di aplikasi Facebook pada 28 Ogos lalu. Menurutnya, mangsa dihubungi suspek menyamar sebagai wakil platform e-dagang Taobao dan Unibuy serta diberikan satu pautan palsu bagi tujuan pendaftaran akaun penjual dengan memilih beberapa jenis produk kononnya boleh dijual ke pasaran Eropah. Yahya berkata mangsa dimaklumkan kos barangan perlu ditanggung terlebih dahulu dan komisen keuntungan sebanyak 30% akan diberikan bagi setiap produk serta barangan berjaya dihantar kepada pelanggan. Mangsa membuat beberapa transaksi pembayaran berperingkat ke akaun suspek dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM500,202.71. Keuntungan sebanyak RM8,303.65 diterima melalui 3 transaksi namun diminta membuat bayaran tambahan berterusan kononnya bagi tujuan yuran dan melengkapkan proses pelepasan dana sebelum keuntungan boleh diterima. Selepas bayaran dibuat, mangsa mendakwa keuntungan seterusnya gagal diterima dan dana tidak dilepaskan menyebabkan mangsa mengesyaki telah diperdaya oleh sindiket penipuan. Ekoran itu, mangsa terus membuat laporan polis dan memaklumkan mengalami kerugian keseluruhan sebanyak RM496,899.06 dan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan.